Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Isa. Saya Amar. Kami daripada Badan Kesenian Tentera Darat. Kita dalam rancangan Dengar dulu. Jangan Panik. Di mana dalam rancangan ni kita memanggil pemuzik kita untuk memain lagu yang diorang pernah dengar ataupun tidak. Jadi sama-sama kita saksikan talent seterusnya. Let's go. Okey, macam biasa kita teruskan lagi dengan tetamu undangan kita untuk episod kedua kali ni. Tetamu kita boleh memperkenalkan diri anda serba sedikit? Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Dini. Nama panjang Syarudini. Okey, saya lepasan ijazah sarjana muda UiTM dalam bidang music performance. So hari ni saya akan dikenakan oleh mereka-mereka dengan lagu-lagu yang random. Saya tak tahu lagu apa, seriously saya tak tahu lagu apa, tapi I try my best lah. Okey Dini, dekat Badan Kesenian Tentera Darat ni, apa position kau? Position saya adalah pemain gitaris. Pemain gitaris. Faham. Bukan pemain biola? Bukan pemain gitar, pemain gitaris. Masa belajar dulu? Masa belajar dulu gitar juga. So memang major kau lah. Gitar. Kalau tanya jujur dalam hati lah, dalam hati ditanya jauh di sudut hati, di jiwa dia memang dekat drum sebenarnya, tapi tak tahu macam mana boleh main gitar. So kalau gitar ni boleh aku kategorikan kau petik je, macam makan kacang lah. Tak juga. Ya ke? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ya ni. Aduh. Dah lah tengah nervous ni. Di lagu apa ada orang nak play sekejap lagi. Okay, genre yang kau suka selalu? Genre yang suka selalu rock. Rock. So memang jiwa rock. Ini lipat ni, lipat ni. Tak lipat pun tapi rock lah. Okey. Okay Dini, kau ready ke untuk kita punya segmen yang pertama? Aku jelas sikit kat kau. Kita dengar dulu sekali jalan lagu ni. Okey, tapi nervous. Nervous? Tahu kita buang nervous dulu. Dengar tak tahulah kau tahu ke tak tahu. Amar pun tak tahu Tak tahu. Tak tahu. Memang tak tahu. Memang kita tak tahu. Masalah tadi dah baca-baca kau. Dia macam nak bagi lagu ni, macam nak bagi lagu ni. Kejap lagu ni, lagu apa sebenarnya ni? Aduh. Lepas tu siap baca-baca kau. Boleh, Didi boleh. So kau dah yakin lah? Tak yakin. Kita boleh gas tak ni? Gas. Boleh gas. Let's go. Gas. Muka tu jangan teruk sangat. Lagu apa ni? Kalau nak jalan sikit-sikit boleh je. Boleh je cari-cari dulu. Okay, tahu ni lagu baru. Ada senyum ke? Boleh tu. Boleh. Okay, faham. Macam main tipu ni. Ada 2-3 chord pelik ni. Boleh. Berapa kali ulang ni? Dah terlepas kira. Kita sama-sama tak pernah dengar. Sikit. Oh tu je. Itu je. Lagu dia pendek sikit je. So macam mana? Okey ke tak okey ke? Kiok ke? Okey. Nervous ke? Pernah dengar sekali dua sebab lagu ni masih baru lagi kan. Okey, faham. So kau boleh tangkap lah. InsyaAllah okey kot. So kau dah ready ke untuk segmen yang kedua? Dia ready ke? Dia macam okey. Okey je. Okey. Untuk segmen yang okey. kedua aku terangkan kau sikit. So apa yang akan jadi dalam ni, aku bagi kau dengar lagu. Okay. Lepas tu kau study. Lepas tu sebelah kiri kau ada laptop. Okay. So dekat situ kau play je lagu sendiri. Aku akan bagi masa 5 minit untuk kau study. Kau tulis lah note apa kau nak tulis ke apa ke. Terpulang kat kau. Janji kau selesa dan kau boleh main. Okay? So main ni ikut kreativiti lah. Ikut kreativiti ke nak play safe? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh tapi jangan play safe. Kau kata tadi macam makan kacang. Mana ada? Perempuan boleh. Mana ada? Okay Dini, the time is yours. Okay, boleh lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Tak ada pun? Sabar ada. Dia lambat sikit. Oh. Tak sabar eh. Apa tu? Aku tak nak ganggu kau. Nanti kau salahkan kita orang kat depan ni. Ruang, bagi ruang, bagi ruang, bagi ruang. Apa tu? Sekejap Sorry ambil masa sikit. Tak apa, masa kita tetap 5 minit. Apa kod dia ni Boleh lah tulis sikit-sikit dulu. Bedal lah Boleh. Makin tahu semakin menggoda. Muka tekun tu. Tekun sangat. Berkerut. Makin tahu semakin menggoda. Mana tahu kan jadi teruja. Okay. Nervous. Okay. Okay ke? So slow. Dalam aircon yang ada menitik peluh lah. Lepas tu dia mau duit pula. 30 second yang terakhir Dini. Come on Dini. Boleh Dini. Jangan mendekat. Jangan tekan. Dah nak habis tu. Nak habis exam nak habis. Bayangkan masa dah nak habis Dini exam. Jangan tekan. Jangan tekan. Jangan tekan. Dah lost ni. 5 4 Apa? 3 2 Give up. 1. Letakkan pen anda. Lagu tak sampai separuh lagi. Okay, Ma reveal. Lagu tak sampai separuh lagi. Tu. Komik kalau dia bukan. Faham. Aduh. Okay. Okey ke dia lukis? Kau ada gambar patung-patung tadi dah patung-patung. Tak habis Okay, lagi. Lagu tak habis lagi. Boleh lah. Ini bukan biasa-biasa ni. Ini Tak habis lagi tu. Ya ini Nawa itu sama Rodin je ni. Okey, kau ready ke ni untuk kita teruskan ke segmen yang ketiga? Sudah? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Boleh, kita boleh, gas boleh, untuk boleh. segmen yang ketiga. Kita coba. Alright, gas. Kita try, Makin tahu semakin menggoda. Mana tahu kan jadi teruja. Sungguh dalam kau nama semacam pandura. Makin tahu
Oi, aduh lah. Aduh. Mantap. Itu 100% improvise. Ya. Ini betul-betul jam ni. Okay, lagu ni pernah dengar. Tapi macam sekali dua macam tu tengah draft. Oh, ni lagu baru Azama ni. Tapi tak pernah main. Tak pernah nak ingat pun form lagu ni macam mana. Tapi Okay, sekarang ni session kau refresh lah. lebih kurang kan macam nak ingat balik. Nervous tak? Nervous? Nervous lah. Mau tak nervous. Macam Dah lah biasa salah kan? main. Macam biasa. Oh, Dia dah tak ada patah balik. ni tangan sejuk lagi ni. Okay. Ma, apa segmen kita seterusnya, Ma? Kita reveal. Reveal. Kita reveal lagu. Maknanya kau teruja tak nak dengar original dia. Takut Takut? ya. So dalam peperiksaan kan cikgu akan bagi full mark 100%. So agak-agak markah yang cikgu bagi kat kau ni berapa ni? Untuk homework tak, ni. dia semestinya bawah 10. sebab budak dia nampak sangat tak study. Main bedal. Dia macam kita exam yang bulat-bulat tu kan. Dia macam bismillahirrahmanirrahim. Mana satu jawapan ni? Tembak. Ataupun tengok sikit-sikit. Ni kot. Okay. Kau ready lah? Kita reveal? Okay, tapi tak apa, dengar je. Okay, dengar Dia memang ada lain gitar Baru perasan tu. Bila benda tu tak ada, tak perasan tu. So ada sama macam kau punya ke? Jauh. Itu 10% tu. Dah agak lah. Lagu-lagu macam ni memang senang, tapi dah ada gitar lain tau. Kawan itu sama Rudin. Oh, di kaki dia modulit. Makin jelas semakin kecewa. Mana tahu Baik macam tu kan dia tadi. Tak sabar tunggu tengah-tengah Pak yang tengah-tengah orang tahu. Aku sebelah benar je. Itu dia punya tu. Gila dia. Tapi aku rasa tengah-tengah ni kau play safe kan? Plesing. Biasa ni. Tak improvis ni. Plesing. Lipat. Oh, bukan gitar lah. Selamat. Gitar. Selamat. Lega lah. jaga-jaga buka peti. Ni yang terlepas tadi ni. Lepas ngeri. Bang, Cepat-cepat tutup jika kau berani. Jaga-jaga buka peti. Silap-silap boleh mati. Cepat-cepat suluh diri kau sendiri. Macam mana ni? Rasa- Expectation kau. Expectation. Okay, macam saya lagu ni pernah dengar, okay, tapi tak pernah dengar secara detail macam ni lah. So, apa yang saya dapat belajar, benda tu kalau ada, orang takkan perasan. Cuba kalau tak ada. Betul. Cuba kalau tak ada benda tu. Setuju. Memanglah orang isi, tapi tak sama. Tak sama macam yang asal tu. Faham. So, tu lah. Bunyi-bunyian yang ada dalam lagu tu, setiap detail dalam lagu tu, Dia mengisi. dia penting lah, dia penting. So bila main chord je memang play safe lah cerita ni. Nampak Tapi dia. aku perasan nampak. play safe lah. Aku malas kacau lah. Application kita bagi priority lah. Okay, ni kau berpuas hati dengan kau main? Tak puas hati Tak lah. puas hati? Nak repeat lah? Kalau ada masa repeat lagi lah. Nanti ada Okay, rezeki mungkin lain lagu lain. insyaAllah. Akan lagu Tak sama tahu lah. Silap lagu yang ni tukar time signature nanti kan mampus. Mesti. Boleh. Itu Boleh, mesti. Janganlah. Okay, ni. Itu puas nak kira. Tak cukup 5 minit tau. Kalau macam tu. Ni lagu yang macam ni 5 minit pun baru seminit lebih je. Selebih tu Sadaqallah. Sadaqallah. Okay, ni. Thank you untuk hari ni. Untuk jadi tetamu di rancangan kita. Dengar dulu. Jangan apa? Jangan panik. Ni belum dengar dah panik. Kejap lagu ni, kejap lagu ni. Tak jadi sebab kau dah panik. Baru masuk tu dah panik lah tu. Baru Okay, masuk macam dah mana, panik. Okey ke hari ni? Okey. Okay, puas hati lah. Puas hati. Main pun. Okey, sedap. Okay, kau sedap lah mengena sebab kau dah terkena, kau kena orang. Okay. Aduh. Okay, thank you kepada Thank you, Dini. Ama, moga kita berjumpa di lain episod. Jangan lupa tentang kita punya rancangan iaitu Dengar Dulu, Jangan Panik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.